Soekarno Ahmad. Tu ayat Soekarno. Soekarno kata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpi setinggi langit. Andai kamu jatuh dalam kalangan para bintang. Soekarno kata. Dan sedikit nak pecah rahsia, adik tok kita, macam tok moyang kami, moyang kami putih ni, simpan kat Masjid Meleleh. Adik dia adalah merupakan mantan timbalan speaker negeri Kedah dulu. Wakil rakyat juga. Adalah Syahari ni dulu adalah merupakan bekas timbalan speaker negeri Kedah. Jadinya mungkin dalam susur galur keturunan tu sampai kat kita lah. Darah tu betul. Masalahnya pula, bila pergi duduk kat Unicell ni, dia culture shock. Kita ni pun culture shock. Dah pergi duduk London balik main pun culture shock juga. Macam KL ni lagi sakan daripada London tu. Tapi dulu kira macam tapi kat London tu lepas tu aku terlibat dengan multi level marketing. Alamak. Balik. Dia balik. Tak mau dengar. Aku kat situ sebenarnya antara yang lain dia bagi bercambah kita ni punya. Tapi sebenarnya bab PR ataupun bab aku ni terlibat tu dia daripada saya tadi dah jadi aku lah. Keselesaan. Tapi aku apa kan kata semua kan. Kenapa juga podcast aku cakap aku. Dia bila kopi ke korang, dia dah mempengaruhi kita punya otak tau. Wakil Utara Podcast. Bismillah. Okey geng, kita dalam Wakil Utara Podcast. Apa mesti terkejut kan sebab online kan. Kali ni aku hijack tuan dia punya podcast. Ada mana boleh tak ada. Kali ni kita bersama tetamu yang sangat istimewa. Betul tak? Betul. Siapa dia? Hari ni kami membawakan masuk balik. Okay. Kita mula balik. Assalamualaikum man. Hari ni kami membawakan seorang yang membuatkan aku rasa membuatkan saya rasa Aku tahu apa? Dah membuatkan saya rasa podcast ni dah jadi orang putih kata apa? Another level. Itu yang saya rasa. Bunyi macam bunyi bateri. Dia level ke arah level lain. Sebab saya tak pernah dapat orang macam ni. Ni kira saya istimewa. Khas. Dia menerima jemputan saya. Yang kerdil ni. Alamak. Walaupun buka bulu. Ya, walaupun buka bulu kan. Studio tak ada. Okey, tanpa membuang masa kita boleh memperkenalkan guest kita pada malam ni tak? Ya, betul. Saya ditemani oleh Happy pada malam ni. Guest kita pada malam ini dah sebut nama penuh kan nama YB kita lah. Okeylah. Orang yang menjaga kita. Kota Si Putih. Di kawasan Kota Si Putih tu, iaitu kita ada YB Acap. YB Acap. Wakil Utara Podcast. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan daripada dua sahabat saya Epik dan juga Epi. Baik. Epi iaitu daripada podcast Wakil Utara. Benar. Wakil Utara. Wow. Wakil Utara Podcast. WUP. Tapi dia jangan bunyi banyak kali. Jangan bunyi banyak kali. Lagi orang kata menyalak. Okey, tapi cerita tadi pasal YB tu harapnya macam ni lah. Macam mana? Cerita dia jangan panggil YB ya. Kita rasa geli tu. Rasa geli geleman tu. Sebenarnya kita panggil Acap lah. Panggil Acap lebih selesa, lebih rasa macam adik-beradik. Ya, betul. Lagipun daripada awal pun sebenarnya kita boleh kata orang Kota Seputih ni sebenarnya kita tak bagi panggil pun. Orang lain nak panggil luar pada kawasan tak apa. Kota Seputih tak boleh. Sebab dia bukan adik-beradik. Tapi kalau boleh dia bukan adik-beradik lah. Tapi sebenarnya tak kira lah siapa-siapa pun kalau boleh tak payah panggil YB tak apa kan. YB tu hanya gelaran yang kita tak mau ceritalah saat ni pasal YB tu. Saat ni saya nak cut lo. Saya nak cut lo. Saya nak marah kat AP ni sebenarnya. Kita ada sponsor malam ni. Nah, tapi tuan-tuan tengok ayam dia tinggal banyak mana. Orang ni baru dah pasal hang buat rehearsal tadi. Oh, rehearsal. Aku tak boleh rehearsal. Ayam ambil. Discuss. Tak nak saya nak ambil ayak saya. Saya apa tak minum lagi. AP punya ayak dah sampai tinggal banyak mana. Jam lagu ni. Malam ni. Tapi masalahnya ayak banyak sangat ni. Tak tahu siapa nak minum lagi.
Jangan heran. Jangan heran. Sat lagi dia kena habis. Okey. Silap-silap kita tak bagi kat orang pun. Kita je minum. Sebab benda ni dah banyak kali berlaku. Jadi kita punya tuan sponsor kita Kopi Gua dah cukup tahu dengan perangai podcast ni. Kan? Jadi saya rasa macam ada juga betul ayak seorang tak ambil. Betul tak? Ada. Kita boleh panggil kita punya kru salah seorang main ambil ayak. Tapi tak payah dia tak tetap orang. Tak ada orang. Dengar rambut panjang. Kalau sekali masuk orang tak tahu dia lelaki perempuan tau. Oh, tapi bila dia berjari Terus, okey. terus, jap. Bila dia berjari okey. Bila dia berjari okey. Dia bawah lutut. Okay, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Kopi Gua yang setia bersama kami. Buat masalah ni dia macam Setia dan sedap. setia dan Ya, sedap. betul. Yang Ni kopi sebenarnya nak bagi tahu, kopi Gua Kebau ni adalah kopi favourite kita. Oh. Memang kalau kata untuk depa pun tahu, untuk depa pun ada teman kita. okey, apa pun kena. Mungkin apa Acak mai sini pun sebab dia tahu kata sponsor kita kopi. Belum free. Kalau nak beli malam ni comel. Mai kau. Kita ada ni lagi. Nachos. Oh, ya. Macam. Ni kali ni saya sebut betul. Oh, dulu dia sebut. 2 kali video orang sebut tak betul. Malu kat orang. Dah ada nachos. Dua nak cakap. Podcast kita ni lain sikit ah. Kita dibenarkan Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. bersembang sambil mengunyah. Makan. Kita dibenarkan. Boleh. Macam video minggu lepas kan sampai kita tampak meja. Sebab sedap. Duk makan sedap kita tampak meja. Tampak meja tu bang, jangan tampak tuan kedai. Tapi memang sedap ngoh. Ni orang nak tahu kopi Gua Kebau ni. Kopi Gua Kebau ni kopi gua lah. Kan? Dia duduk bukannya exactly depan Gua Kebau. Betul. Orang ingat. Tapi dia nak dia ingat dekat Gua Kebau, tapi dia sebenarnya menghadap Gua Kebau. Betul? Kan? Tapi nak panggil Gua Kebau pun boleh kok. Nak panggil Bukit Kodiang pun boleh kok. Betul. Pasal apa? Pasal kalau belah sana dia Gua Kebau, belah sini dia Bukit Kodiang. Dia kalau depan Gua Kebau, belakang Bukit Kodiang. Yang Bukit Hantu. Bukit Hantu ni. Bukit Kan? Hantu. Strategik lah, tapi Jangan memang panggil tepi Bukit jalan. Mocun lah, Jangan panggil Bukit sebab- Mocun. Itu diharamkan. Itu bukan Antang. Bukit Mocun yang sebenar. Motor tak buat situ pun. Ya. Betul. Minta maaf kalau Pantang tok orang yang nenek panggil lah, tu. pantang tok nenek. Dia masalahnya yang kita lebih menyedihkan. Kalau orang kawasan Kotas Putih sendiri, orang kita sendiri, orang Kodiang ni panggil Bukit Mocun. Tu tak ada. Oh, tu tak kena tu kan. Patut kita bangga. Nasib baik depa dah pibuh signboard dah tulis tu Bukit Kodiang. Lega. Kan patutnya orang kena mencontohi macam AP. Kan? Nama apa dia? AP Kodiang. Patutnya lepas ni kita semua buh Kodiang. Macam Pit Kodiang. Wakil Utara Kodiang. Wakil Utara Kodiang. Acak Kodiang. Kan? Bukan apa takut lupa kampung. Pernah juga kan. Culture shock pernah kan. Cik baik lah. Okey, tapi tu tak biasa tadi kopi Gua Kebau ni mas sedap ah. Kalau hangpa nak mai, siapa mai, depa boleh Google saja. Boleh Google, boleh Kopi Waste noh. Waste ke Waste Google ke kopi Gua Kebau ni betul-betul dekat on the way. Kalau kata sebelum mai daripada Jitra tu, sebelum Pekan Kodiang, depa akan lalu nampak kopi Gua Kebau nya. tepi jalan. Dekat orang panggil Kilang Air. Betul. So Lajak kalau nak sikit tahu. Ya. Tengok. Okay, kita kali ni. Kita tak suruh pun dia promote. Oh ya. Nampak? Sebab dia boleh cemeh. Okay. Jadi kita mampu lebih banyak. Okay, kita ni. Okay. Kita teruskan kepada segmen pertama kita. Tak payah panggil YB lah, panggil Acak lah. Acak. Okay. Kita podcast ni kita mementingkan keselesaan di antara kita bukan kepada guest saja. Selesa, kucing pun selesa. Kucing selesa. Tak nampak pun kan bawah kamera. Okay. Pernah kucing naik atas meja. Pernah ada. Keselesaan yang mana keselesaan sembang. Okay. Mana kata kita boleh menggunakan bahasa saya awak. Kalau nak guna IU tak apa. Kalau nak guna hang aku terpulang benda tu. Sebab kita sembang kita tapi direkod. Itulah. Kita sembang kita tapi direkod. Okey. Di segmen pertama ni kira macam ni lah. Acak anggaplah kami ni alien lah yang tak tahu apa kan. Acak ni siapa? Acak ni macam mana? YB. Mai daripada Mai pada mana? Lahir kat mana? Dia senang saya tahu ni. Kita start berawal. Lahir di mana? Mendapat pendidikan awal di mana? Membesar di mana? Sehinggalah sekarang ni. Tak gaduh cerita lah start apa masuk bab-bab tu tak tahu ni.
kira bab pelajaran lo sampai habis. Tak nak dengar. kena. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia baru nak bismillah. Tadi dah mula. Tadi dia bismillah dulu. Tadi bismillah makan, ni bismillah dah cerita. Okey. Nama dikurnia Muhammad Ashraf Mustaqim bin Badrul Munir. Maka nama abah ni kira Badrul lah. Badrul Munir kan. Abah kita pun sebenarnya dia duduk dalam industri seni ni juga. Oh ya. Orang panggil Pak Abang. Oh. Kok cam apa semua dia duduk berlakon teater lah apalah, dia duduk buat drama lah, filem lah dulu lah, kira sampai lah ni pun dia duduk menggiat dengan teater lah utamanya. Orang seni lah. Nama ibunda kita dah meninggal. Arwah meninggal 2018. Nama mak ibunda kita ni Rahimah Abdul Hamid. Dia pula ni adalah merupakan almarhumah ni dulu adalah merupakan seorang pensyarah di Universiti Sains Malaysia USM. Dan jadinya kami ni pula anak dia dikurniakan kita hak sulung ni Muhammad Ashraf Mustaqim ni, adik kita pula Syahidatul Munirah. Syahidatul Munirah, tapi nama kita Muhammad Ashraf Mustaqim, nama adik Syahidatul Munirah ni Munir, Badrul Munir. Rahimah Munirah. Gabung. Dia bergabung dah. Nama kita tak gabung. Anak pungut tu. Kau tahu betul. Anak sulung. Dia waktu anak sulung tu dia blur ni. Ya, blur dia kan. tak. Dia nama dak. Betul. Sungguh lagu tu tak pasal contoh macam kami juga kan. Buh nama anak pula kan. Nama anak kami ada dikurniakan 2 orang cahaya mata juga. Allah bagi izin ni. Isteri kita Nurul Zaadah binti Johari. Dia orang kata orang daripada Pahang kan. Lepas tu dan anak kita pula Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni anak sulung lah. Muhammad Al-Fatih. Nombor 2 adalah merupakan macam ni cerita sebelum kita nak cerita tu kan. Muhammad Al-Fatih ni bila kita buh nama dia kan, kesian kat dia. Pasal apa? Macam kita cerita hak pertama kali tu kan, nama Muhammad Ashraf Mustaqim kan. Pasal apa? Dia nama terlalu panjang. Bila nama terlalu panjang ni, kalau kita cakap dalam podcast ni orang kata kasar. Sebenarnya kita nak melawak, kita nak melawak kan. Kita selalu duk cerita, kita selalu duk cerita kat orang kan, kata sampai satu masa ni, satu hari nanti dia pun akan sakit hati kau kan. Pasal apa kan? Nama kita Muhammad Ashraf Mustaqim. Nasib tak ada MUHMAD semua panjang tu kan. Kita dulu zaman dulu MUHD lah ni wajib nama Muhammad penuh kan. Jadi Muhammad Al-Fatih tu bin Muhammad Ashraf Mustaqim. Ni kalau dia isi borang ke apa benda mesti dia kata, "Ya Allah, bapak aku bodoh ah." Bapak aku bodoh. Sama macam tok aku. Buh nama bapak dah panjang lah. Bapak aku lagi panjang. Saya dah rasa lah benda. Lah kalian. Nama kita dia masuk berurusan orang kata apa pun urusan macam rasmi semua ni kan. Nama kita haram tak lekat pun. Memang tak lekat nama kita pun. Lah kali bila keluar anak nombor 2, beza 7 tahun. Dan ni dia dah jam 4, Fatih dah jam 4. Keluar anak nombor 2. Beza 7 tahun. Dan ni Umar ni dah nak nama dia lah kali keluar kita buh Umar saja. Umar bin Muhammad Ashraf Mustaqim. Hasil dia pernah ambil pengajaran daripada dia. Tengok kan. Tapi memang Umar ni nak dengan nombor 2 pula. Sama pula nama khalifah nombor 2 adalah Umar kan. Tapi memang Umar sungguh kahak ketegang semua. Memang nombor 2 memang jantan semua kan. Saya nak potong sikit kan. Kita 3 ni 2 anak kita 3 2 anak saya. 2 dia. Dua jantan ni. Sulung lelaki, 2 perempuan. Kami dua jantan. Kita dua perempuan. Dia sebab orang kata sebab anak perempuan ni sebab pak playboy mungkin kot. Okay. So sama cerita tadi kami ni pun kalau nak dapat latar pengajian kita pasal arwah mak ni dia pun bersyarahan. Jadi kita dapat latar pengajian ni untuk sekolah menengah kita sekolah 2 tempat. Penang pun kita bisa sekolah. Pasal mak bersyarah kat SM. Dan juga dia nak lari topik tak mau habaq umur dia berapa. Lagi bila. Okay. Umur sebenarnya muda. Dia nak lari tembak pasal belajar apa. Kita dilahirkan pada 30 Julai. Kan? 30 Julai
tahun 1986. Ya. Oh. Tahun tu kita nak tahu. Bulan tu tak penting. Bulan. Yang kita lebih kurang lah. Lebih kurang. Adalah. Lebih kurang lah. Ah. Lebih kurang. Dilahirkan di Di kita tu panjang cerita. Tu panjang cerita, dilahirkan di hospital. Tak beradak kampung. Tapi tu nak bagi tahu, kerjanya bila kita latar pengajian sekolah kita ni kan. Kita dulu di Tunku Malik. Tunku Malik. Tunku Malik Lok Merah. Lok Merah. Dekat Mentalun kan. Mentalun. Mentalun kan. Jadinya kita sekolah di Tunku Malik, sekolah rendah dulu di SK Sri Ahmad Diraja. Pasal abah, belah abah dia adalah orang di Lok Merah. Lepas tu mak adalah orang belah sinilah, belah Jerlun ni kan. Pasal keluarga kami ni melata lah di sebelah Kutus Putih sampai Kayak Hitam. Keluarga kami ni. So jadinya adik-beradik semua kan, daripada Diang Ibuih tu sampai ke Meleleh. Dan sedikit nak pecah rahsia, adik tok kita macam tok moyang kami, moyang kami putih ni simpan kat Masjid Meleleh. Lepas tu belah mak yang si siapa nama adik kepada tok Zainah ni, adik dia adalah merupakan mantan timbalan speaker negeri Kedah dulu, wakil rakyat juga. Adalah kami panggil Tok Ngah Syahari. Syahari ni dulu adalah merupakan bekas timbalan speaker negeri Kedah lah. Jadinya kami ni adalah mungkin dalam susur galur keturunan tu sampai kat kita lah. Darah tu betul. Yang bak politik lah orang kata kan. Lepas tu tapi di Kedah ni sekolah rendah Sri Ahmad Diraja. Pasal abah pula keluarga berpindah daripada adik-beradik dulu yang pernah orang kata ada pertalian di Belas Putih ni. Mereka berpindah ke Lok Merah, mereka reside kat Lok Merah. Jadinya sebenarnya cerita yang dua sekolah ni juga dia ada kisah sedih sebenarnya, sebab mak dengan ayah kami sebenarnya berpisah. Kami pada ketika tu dia tak jadi perpisahan ni. Perpisahan tu dia dah terjadi pada ketika kami sekolah menengah. Tapi waktu awal tu bunga-bunga waktu konflik tu masa daripada sekolah rendah tu. Tu cerita adalah orang kata kami duduk sini. So waktu sekolah rendah tu duduk dengan abah, dan kita duduk dengan abah ni sekolah rendah. Lepas tu pergi sekolah Iskandar. Mula-mula duduk Sri Ahmad Diraja, UPSR kat Iskandar. Lepas tu masuk sekolah menengah, duduk dengan mak pula. Masa tu alhamdulillah semua baik balik. Sampailah kemudiannya mak dengan ayah pergi duduk kat overseas. Pasal arwah mak dulu mengajak dekat, dia jadi pensyarah jemputan untuk dalam bidang sastra. Mak dulu mengajak sastra dan juga tu kira kata orang seni, orang sastra lah semua kan. Arwah mak ni mengajak dulu dia jadi pensyarah jemputan dekat School of Oriental and African Studies. Tang mana Dekat London. Saat ni nak cerita macam mana kita boleh sokong Arsenal tu punca tu. Kita saat ni kita bola. okey. So bila depa pindah duduk sana, kita masa tu balik ke Lusnak. Balik ke Lusnak pasal semua duduk dekat orang kata apa, semua dah pergi ke overseas. Masa tu kita sekolah Tunku Malik. Sekolah Tunku Malik tu sekitar form 2 ke form 3. Form 2 ke form 3. Lepas tu kita pergi ke overseas. Kita duduk kat London. Maksudnya pergi sana sambung belajar ke? Pergi sambung belajar. Sambung Ambil, in fact sebenarnya pergi di sana ambil O-level kat sana dekat sekolah yang dikenali sebagai Walworth High School. Walworth High School tu dia nak sebut pun payah kalau bahasa orang putih ni. Walworth High School. Kita duduk masa tu, tapi awal-awal sebelum kita duduk dekat South East London masa tu, kita duduk, kemudiannya kita reside dekat Brockley lah. Tapi awal-awal kami pernah menetap dekat dekat dengan Finsbury Park. Brockley Way. Dia ni dekat utara London lah. Maka dia dekat dengan Arsenal. Dia dekat dengan Highbury. Jadinya masa tu lah kita kenal Arsenal ni. Tapi dulu sebelum sokong Arsenal ni cerita dia, kita sebenarnya sokong MU. Sokong MU.
Nampak memang geli lah pasal yang Liverpool lah kan. Kita nak ucap tahniah dekat AP sebab apa Liverpool telah mengangkat kejuaraan kan. Tahniah. Saya surrender. Apa tak tengok bola langsung? Dia minat golf. Macam lagi le macam. Tengok sekadar tengok lah. Saya UFC dengan UCL pun tak berti beza. Tu le macam tu. So bila dah duduk kat London ni, masa tu duduk kat sana sampai form 5. Form 5 balik mai. Kira setahun enggak lah duduk kat London. Masa duduk kat sana tu, budaya bola sepak kat sana ni depa menyokong based on locality. Depa ni memang kuat lah, tapi walaupun macam tu London ni agak mix jugalah sebab depa ada banyak mix crowd kan. Jadi walaupun duduk kat, sebab depa ni orang kata macam KL lah kan, depa ni metropolitan. So depa duduk kat sana tu ada yang sokong bercampur-campur. Tapi budaya kat sana sebenarnya lebih dekat pun depa adalah menyokong kelab lokal depa. Depa semangat asabiah depa kat kawasan depa tu. So punca bila kita duduk kat North London ni, dia menyebabkan kita ni dekat dengan duk tengok culture kat sana. Mula-mula kita yalah sekolah menengah masa tu dalam form 4 kan. So bila duduk kat sana tu, kita pun dah mula orang kata berkecimpung dengan arena tu. Tengok yang paling best sekali pengalaman kita pernah tengok dan bersalam. Tapi zaman tu sebab tak ada handphone yang jenis macam ni. Tapi orang kat sana ni, dia pun tengok selebriti. Dia pun ni tak ada macam mungkin nak macam tak tahulah zaman tu lah. Zaman tu dia pun macam ada lingkungan private life dia pun sendiri tau. Yang paling penting kita pernah bersalam tengok dengan Dennis Bergkamp. Dia berjalan. Dennis Bergkamp legend. Dia duduk dekat apa ni orang kata apa? Jalan dekat street pedestrian kan. Lepas tu kita jalan. Kru kita bawa habis tembak kru kan. Sembang buat bola. Satu cerita yang balik. Teruskan. Lepas tu balik pada sini, mak pun dah habis tamat khidmat dia dekat SOAS tu. Balik sini. Masa tu lah jadi lepas tu kita sambung sebab balik ke Penang kan. Arwah mak kan dulu adalah pensyarah di USM. So dekat USM tu kita sambung balik kat sekolah SMK Bukit Gambiak. Bukit Gambiak. So dekat situlah kita pada ketika that point tu juga sebenarnya berjadi perpisahan terus tu. Waktu form 5. Dekat belakang USM, sebelah USM. Sebelah USM, belakang USM. Sebab dekat Johor pun ada Bukit Gambiak. Tapi juga malah orang tengok Johor ni. Kita baru ni bukan kita tak ada apa masalah dengan orang Johor. Kan, tapi Okay, next topic. Saya jadi tukang kawan ni. Jadi viral tau. Bahaya. Next topic. Tak masuk Johor contohlah kita. Sensor muka. Okay. So sikit lagi tadi masuk macam mana apa nak lanjut sambung kita sambung tu sekolah habis sekolah habis sekolah tu then dah jadi semua benda tu. Habis sekolah tu kita terus sambung belajar keluar. Kira tak duduk sama ada dekat Kedah dan juga Penang lah masa tu kan. So sebab kita membesar kat dua negeri ni lah. Besar kat dua negeri, balik raya balik mai sini lah kan. Raya balik mai sini. Cuma kita tak membesar kat dua negeri tu dah. Pasal sejak pada lepas habis sekolah, kita terus duduk dekat Kuala Lumpur. Mengaji hak pertama sekali adalah kita mengaji kat UNISEL lah. Satu kan. Mengaji kat Universiti Selangor. Sorry, nak tanya. Waktu tu cita-cita nak jadi apa? Okey. Tapi kita mengaji dua fasa sebenarnya. Mengaji dua fasa pasal apa? Mengaji waktu kat Universiti Selangor tu gagal pengajian. Tu ada soalan yang nak tanya. Gagal pengajian. Masa tu pula zaman tu almarhum Pak Lah. Almarhum Pak Lah adalah merupakan kami ni terlibat dengan GPMS. Ini cerita pasal tu pula lah. Okey, so almarhum Pak Lah ni dia mengamalkan polisi masa tu adalah dia bawa kepada pertanian. Dia bawa kepada pertanian dan dia memperkenalkan agenda bioteknologi dan sebagainya kan. Ini kita sambung kat Indonesia masa tu buat bioteknologi ya. Mengaji dulu aliran sains. So sambung ke Indonesia mengaji bioteknologi. Masalahnya pula bila pergi duduk kat UNISEL ni, dia culture shock.
Okey. Oh, kita ni pun culture shock. Oh, dah pergi duduk London balik main pun kau Culture shock juga. macam KL ni lagi sakan daripada London tu. Dah, tapi dulu kira macam tapi kat London tu besar ada markah. Allah, bini kita tengok. Nak kena cut lah. Saya ada markah, ada markah orang Turki. Turki. Oh, dulu Turki tak pernah serta kat bini kita tengok. Jenuh pula. Turki, nama Fatima. Dia pun bukan Fatima. Fatima. Fatima tu mak saya. Lepas tu sambung ke bukanlah culture shock apa sebenarnya waktu duduk kat KL tu kita main sukan. Oh. Kita main bola keranjang pagi, bola keranjang petang, kalau kata asyik main basketball lah. Okey. Dan kita main basketball ni pernah orang kata main yang untuk non Chinese punya, untuk ada Petronas Cup, kita pernah main Mabah Cup dan sebagainya. Main peringkat ni wakil negeri Kedah. Oh yo. Pernah main wakil negeri Kedah, pernah main wakil Perlis. Sebab mereka ada macam pertukaran pemilihan, lepas tu ada ini kan, semua macam tu. Lebih kurang zaman tu juga. Walaupun dia tak sehangat, dia tak besar, tapi komuniti basketball non-Chinese masa tu, Melayu dan juga orang kata India, kaum-kaum lain ni dia sebab tengah naik. Dan dia kami boleh katakan macam zaman tu memulakan scene orang Melayu tu. Selalu main Cina, main basketball. So orang kata Chinese sport lah orang kata kan. Macam badminton ni semua benda, walhal pun sebenarnya kita pernah ada legenda orang Melayu kan. Tapi bukan soal kaum lah, cuma dia memang ada budaya polarisasi daripada sukan pun masalahnya. Okay. So balik bila dah main basketball ni tiap-tiap hari. Dulu bila duduk dekat Initial tu, duduk kat Bukit Jelutong, ada duduk kat Section 7, tapi main kat Bukit Jelutong tu ada court yang buka sampai pagi. Lampu duk buka kat taman, semua tinggal tu kan. Kat Bukit Jelutong yang siapa tahu tengok ni pun yang mana main basketball petang lah. Main ni memang tak kenal waktu lah. Tak penat. Tak tahu lah. Memang gila lah main basketball ni. Kira lain kali pointer, mula-mula pointer ingat lagi waktu SEM 1 gempak 3 poin lebih. Kira gempak lah. Lain kali sampai gagal berhenti. GB. Gagal berhenti rasanya masa SEM 4. Dah masuk SEM 4. Patut tengok rambut macam ada gaya Einstein. Sakuragi Hanamichi. Tarik sampai Sakuragi Hanamichi. Tapi senaknya rambut macam ni bukan Sakuragi. Sakuragi nombor 10. Rambut macam ni nombor 7 tak salahnya. Bukan Rukawa nombor apa tak ingat ah. Tapi ni Miyagi. Ingat kita apa? Lepas tu Peminat anime lah. Minat anime kita. Anik tahu lah. Kita peminat Naruto. Kita memang Naruto ni memang karana. Memang dulu zaman tu Naruto memang tengah hit lah. Zaman kami masuk 2004. Tadi Acap aku dengan cerita dia tak jawab tau. Lah ni aku dah tahu minat dia, cerita dah mungkin jadi Naruto. Tapi dah sambung anime. Tapi bukan Naruto yang kita suka. Karakter yang dalam Naruto ni yang paling kita suka sekali adalah Uchiha Itachi. Yang mana tu? Dia dalam Akatsuki tu. Yang dia pakai kan. Dia sanggup mengorbankan diri dia untuk misi yang lebih besar. Cool lah. Falsafah dia tinggi tu. Sama kita One Piece. Tapi One Piece kami tak tahu siapa. Tapi Naruto nak tengok anime ni dia memerlukan daya tahan yang tinggi, mental yang tinggi. Tapi mungkin bagus tak? Mungkin akulah kan. Mungkin saya di bahagian lain lah. Bahagian apa? Bahagian kebanyakan orang yang mana orang kenal, sebab kita bukan fanatik betul-betul dalam semua anime. Tapi yang kita betul-betul layan, kebanyakan orang layan Dragon Ball. Dragon Ball memang layan sampai habis. Tapi kalau yang legend-legend, kita layan Hajime no Ippo. Legend sangat tu. Hajime no Ippo dia sebelum Selendang. Boxing. Hajime no Ippo. Tak tahu Cari. Macam usia atas pada 40 lah. Kena cari. Serius. Kalau dekat ni. Tak jawab soalan dia. Dekat ni. Contoh tu Syok, Hajime no Ippo. Kalau siapa tengok contoh tu, dia akan watak utama dia Ippo lah. Tapi mungkin kita tak akan minat kepada Ippo. Tapi nak cerita kat hampa juga kan. Kita ada cakap pasal anime. Kita lupa pula dulu meriahnya scene kartun Malaysia.
Nak main gitar. Betul. Usuk sontoria. betul. Keluar main, lat, memang tu memang sebenarnya Legend. dalam versi kita. Budak-budak dalam zaman ni mana tahu. Keluar main. Depa kami budak Gen Z. Raya. Buka handset dengar lagu tu rasa macam nampak handset tau. Dulu tak orang pergi sekolah pun sebab kartun juga. Betul. Lagi satu Dragon Ball. Kita Dragon Ball budak-budak zaman lain ni mungkin tak tahu, tapi siapa yang tengok dengan kita ni, hak mana sebaya jenis-jenis lapis kita, depa tahu Dragon Ball setiap Sabtu dengan Ahad Itu masalah dia. kita duduk. Budak-budak zaman law, depa tahu start Dragon Ball Super lah. Budak zaman law. Depa tak tahu Dragon Ball dulu, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z. Tapi weh sakit hati weh. 9 tahun 10 lama weh. Nak tunggu seminggu pula. Ayah dah 8 bulan. Oh sakit hati tu. Betul. Betul aku ingat betul pasal zaman tu sekolah waktu sekolah rendah sekolah menengah sama kita belajar ni. Dia untuk orang luar. Sampai form 3. Untuk orang luar kita kena beritahu. Kedah ni Ahad sekolah. Macam saya selamat lu. Sebab saya dulu duduk Kelang. Orang Kelang. Orang Kelang tu. Tak tahu Ahad tu boleh tengok kartun. Okey, kita teruskan dengan cita-cita dia tadi. Okey. Cita-cita dia. So lepas tu bila dah gagal berhenti tu kan. Tak ada balik. cita-cita. Gagal Masa tu memang sama mengaji ni pun sebab dulu ni masalah kita dulu sebenarnya sampai lah ni pun lah satu, bukan kita nak kata faktor mak bapak, tapi masih ada budaya anak-anak lah ni mereka sambung disebabkan oleh tekanan ataupun desakan keluarga. Betul. So sebenarnya dia tak main daripada lahiriah minat dia sendiri, itu pun satu masalah. Kan? Nombor 2 adalah masa tu mengaji ikut kawan. Kita tak tahu kapasiti kita nak macam mana agak kan. Lagi satu budak-budak lah ni, dia tahu belajar, dia tak tahu apa tujuan dia. Ya betul. Masa tu kami pun sama juga bila masuk ke bidang biotek ni kan. Sebab masa tu trend. Nampak macam biotek ni memang orang kata senang kata bila orang sebut kata biotek ni, dia kita rasa macam orang nampak kemas. Kita belajar sebab tu. Faham tak dulu? Dia bukan sebabnya lahiriah jiwa kita atas ilmu, tak ada kena-mengena pun. Kan? So balik-balik lah kali sama poli pula kat sini. Poli tak, tapi masa tu sebab balik duduk dengan mak pula. Kan dah ayah dengan mak abah pisah tu kan. Balik duduk dengan mak sambung poli Seberang Perai SP. Okey, kita kat poli Seberang Perai. Tadi cakap pasal ayak banyak kan? Kita tengok AP dah bawa pekak. Betul tu. Tapi hang okey lah. Kau hang stres dengan aku cerita ni. Pasal syok yang habis tu. Hang tengok aku pula. Dah aku dengar cerita ni nak jadi YB ni. Modal besar tak? Betul. Dia sampai gagal belajar semua. Modal besar. Kita tak dapat jalan. Tapi sebenarnya benda-benda ni semua jadi learning curve kan. Betul. Sampai ke London semua tu dia buka kita punya minor tak. Aku saat ni aku nak cerita pasal nak kritik kau lah orang politik ni sebenarnya. Dah apa lagi kita masuk. Saat ni kita lah ni kita kembali kepada sponsor kita. Kembali kepada gua khabar. Mari kita dapatkan kopi gua. Kopi gua. Ni yang dah habis kita tak depan. Kita tunjuk kat depa habis. Nampak? Sedap tak sedap? Very fikir habis. Aku syorkan Spanish latte lah. Kalau siapa yang suka keras sikit kan. Kami kat latte besar. Saya caramel latte. Spanish latte ni yang aku tahu lah. Spanish latte dia lidah Melayu tau. Tekak Melayu. Dia campur. Dia tekak Melayu. Dia tak diolah. Dia tekak Melayu orang yang tak bunyi Spanish. Bunyi Spanish. Tapi dia tekak Melayu rasa dia tu. Dia ikut orang. Baik dia panggil Melayu latte. Kok dia latte. Kau sponsor Spanish latte ni banyak yang order siapa? Melayu ke Cina ke India? Nampak? Betul ya. Dia kalau India dia suka je. Tadi gerak ni nampak. Tapi ni kalau macam cafe latte ni yang latte biasa Cina. Sebab dia kelak-kelak. Betul kita macam Cina. Kita berbilang bangsa. Okey, kita teruskan. Aku ada sejarah aku ngampa ni kerap pertama kali aku rasa podcast paling lak aku duduk. Tapi hang banyak podcast dah masuk kan? Banyak weh. Tapi hak ni aku rasa paling syok. Ya, kita santai. Aku rasa podcast kena lagu ni. Betul.
Aku rasa hal lain buat podcast tu katuk lah. Main dekat podcast apa. Cakap terang lah tuan-tuan dan puan-puan. Kami tak ada list untuk tanya, tak ada ni, tak ada. Cuma kami ada discuss sikit lah tadi. Lepas tu kami jalan terus. Tu kan. Itu cara kami. Dah memang sebab kami tahu yang kami nak tanya ni beradik. Kita duk abang, kita punya studio tau. Studio kita di Kok Diang. Sebenarnya dalam sebuah bangunan yang kita bawa masuk pokok buluh lah ni. Prok semua. Dalam bangunan ni. Apa yang kita Jadi kerja. Kalau puluh ni tiba-tiba beringut abang kau. Takut timpa. Boleh pemain lapik batal ni. Okey, kita teruskan. Poli jadi. Politeknik Seberampai. Aku sambung data processing. Ush, apa dia tu? Banyak hacker ke apa? Lebih kurang weh. Buat prom, buat ni semua benda. Sambil tu lah ni zaman AI ni. Aku duk minta staff aku mau. Suruh depa in dalam dunia AI ni. Jangan ketinggalan. Dan kita nak ni, kita belajar pasal tu lah, belajar buat prom, buat data, buat command dan sebagainya, buat data processing lah. So habis poli tu tak sambung poli lah. Lepas tu aku terlibat dengan multi-level marketing. Alamak. Balik. Dia balik. Tak mau dengar. Hak tu punya. Hak tu bagus. Hak tu bagus. Macam mana nak PR dengan orang tu bagus. Aku kat situ sebenarnya antara yang lain dia bagi bercambah kita ni punya. Tapi sebenarnya bab PR ataupun bab aku ni terlibat tu dia daripada saya tadi dah jadi aku lah. Keselesaan. Tapi aku abang kata sungguh kan. Kenapa juga podcast aku cakap aku. Jangan ambil hati. Jangan ambil hati. Kami memang kami ni. Hampa dengarlah. Kami memang kami ya, cuma record. Bila kopi ke korang, dia dah mempengaruhi kita punya otak tau. Tapi kita abang siap dalam masa dalam beberapa minit lagi kita mungkin akan berehat sebentar. Sebab cah bateri cah bateri tu cah kita semua. Betul sungguh. Hampa cah apa? Okay. So jadinya sambung yang pasal lepas tu dapat MLM. Masuk MLM kan. Aku buat dulu, tapi kan sebenarnya MLM tu juga satu pengalaman yang buruk juga lah. Entah kadang-kadang bila kita jadi macam ni, ramai orang yang get involved dalam ni, ada orang berjaya, ada orang tak berjaya kan. So dia je bagi satu juga pengalaman lah yang aku tapi sebenarnya it takes kita punya kesungguhan. Tapi kan tak boleh nak ukur semua orang kesungguhan tu sama macam kita kan. Yang kita nak kata orang ke, kita nak kata apa pun kan, payah juga kan. So tapi pengalaman kat MLM tu bagi juga. Cuma tapi dengan bab PR aku dengan orang ni, sebenarnya aku dah mula juga daripada zaman aku sekolah rendah jangan terkejut. Pasal apa? Aku dulu pak angkat aku Cina. Tu kata bukan Cina kan, kafe latte. Itu pasal kafe latte. Pak angkat aku Cina. Pensyarah dekat USM tu. Nama dia Profesor Madya Dr. Chong Hendiu. Dr. Chong ni dia ajar astronomi. Aku belajar astronomi ni daripada sekolah rendah lagi. So masa arwah mak aku duduk kat USM dulu lagi kan. So bila kita pi minggu-minggu pi kat dia ke ataupun pi ziarah dia kan, sampailah dia jadi pensyarah ke apa semua. So kita berhubung dengan Dr. Chong tu belajar kaji bintang ni. So memang aku kalau hampa tanya, kita boleh cerita ni bintang buru siapa, ni buru siapa. Bintang ni bukan, kalau hang tengok dekat Facebook dia ada satu word tau dekat word Facebook dia. Ya. Apa kalau jatuh jadi bintang. Pandai. Aku kira macam ni. Hang kira stalker ya. Rasa terharu Dia kata ada. Tapi tu Soekarno abang. Tu ayat Soekarno. Soekarno kata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpi setinggi langit. Andai kamu jatuh dalam kalangan para bintang. Soekarno kata. Tapi maksudnya tu bab cita-cita lah. So kita belajar astronomi tu. Lepas tu dalam USM dulu, siapa boleh, Anik pun tahu lah, dia ada kawan dia, ada Prof Hasnul tu, bekas pengarah muzium USM. Muzium dan galeri Tunku Fauzah USM ni. So bila aku duduk kat Penang pula, masa duduk dengan mak pun, kita memang duduk pi tiap-tiap minggu. Kita memang zaman sekolah menengah tu pun duduk mengajak astronomi dekat orang-orang pelajar universiti semua benda. Pasal kita dah belajar mendalami astronomi lama. Dr. Chong minta jadi asisten dia.
So untuk mengajar astronomi lah, apa benda lah semua benda. So tu orang kata macam tu lah sebenarnya, daripada situlah juga enhance kita punya bab pengucapan awam kau, kita dah boleh berani berhadapan dengan orang. Tapi sebenarnya benda ni dia bukan bakat weh. Kan kadang-kadang orang nak kata berdepan dengan orang ke, sebenarnya macam hang sendiri kan, duk hang sendiri lagi dah tahu, confirm lagi hang tahu hang masuk program-program dalam TV semua kan. Cik, kita dia balas kita balas balik. Kita pun mengagumi sahabat kita kan. Betul, kira macam hantar kan, benda tu sebenarnya nak kata hang bakat. Aku tak percaya tentang, bukan aku kata aku tak percaya tentang bakat, tapi boleh kata aku tak percaya tentang bakat. Sebab aku percaya bahawa bakat tu sebenarnya 1% lah. Modal dia 3 kul. Oh. Sungguh tu. Bagi Sungguh betul. Tapi betul. Kan? 3 kul ke, kalau macam aku pula kalau nak debat kan, aku selalu baca amal yang arwah mak aku selalu duk ajak kat aku kan. Adalah boleh betul dalam debat ke, bila kita nak masuk pertandingan ke, macam contohnya masuk pertandingan untuk bersyarah macam budak-budak sekolah kan, aku selalu kongsi kat depa macam depa masuk pertandingan bercerita kan, amal kan baca macam debat kan, depa masuk debat, kita baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. So memang amal tu aku amal baca tu macam 3 kul hamba dia tu untuk nak kita layan gugup kita lah kan. Lepas tu macam adalah teknik-teknik dia, adalah pengucapan awam tu, tapi sebenarnya macam aku cakap tadi, dia bukan bakat. Aku percaya bahawa praktis dalam hidup ni, praktis dengan belajar, kesungguhan, betul, belajar. Macam hang nak berani, macam hang boleh berjenaka, hang boleh macam-macam. Sebenarnya sebab hang minat satu, mula minat, lepas tu hang sungguh-sungguh, hang usaha sampai jadi. Betul. So itulah yang sebenarnya pada sambil-sambil tu share jadi macam motivasi tu. Benda tu kita sembang merapu pun dia kena selit manfaat kat orang. So pada sahabat-sahabat, adik-adik ke, kawan-kawan ke, siapa-siapa kat luar sana, sebenarnya bukan kata bakat tu tak wujud. Allah memang bagi orang ni ada kelebihan macam tu, memang ada. Tapi nak kata sebenarnya bakat tu tak boleh diatasi. Kalau ada orang ada bakat saja tapi dia tak mempergunakan bakat dia dengan baik, orang bersungguh-sungguh ni akan boleh potong orang yang atas itu. Sebenarnya kalau bakat tu bonus saya bagi hampa. Yang paling penting kesungguhan, daya usaha tu yang lebih utama kan. So jadinya habis pula tu, aku sama masuk Indonesia balik. Masuk Indonesia balik. Tapi cerita dia sebab dalam waktu aku bukan yang GB tadi tu. Bukan aku sambung menatang lain pula. Sama. Betul ya. Beli kuliku. Bahasa Kedah tu. Betul ya. Aku sambung menatang lain pula. Itu sebab apa? Masa tu Mai 2010. Habis-habis poli tu, zaman tu 2010 adalah zaman fotografi lah apa semua. Minat kebelah tu lah. Masa tu kan orang 2010 zaman tu ada kamera, gantung kamera, masuk shopping mall. Aduh. Salah seorang. Saya apa? Weh, dapat style weh. Ada ayo kamera kat atas. Hantar hat tu boleh awet tu bang. Hak jadi bini lah ke apa? Jadi bini lah tu kemudian masa tu ada Marco. Janganlah kau tahu banyak sangat. Nak tanya aku cerita lah. Tu. Tak apalah, dia pun tahu. Benda lepas, tapi kita pun macam duk try awet lah Marco. Tapi taman tu kamera mahal tu. Kamera weh, gila-gila weh. 3,000, 4,000. Yo. Beli kamera, start pada kamera itulah yang kita ada community. Aku ada buat satu community kat Penang. Nama dia Gen Youth Photo Hunter. Asalnya Gen Youth Photo Hunter, GYP. Kemudian GYP ni jadi Gen Youth Philosophy. Sebab apa? Kami masuk Masa orang putih ni terbelit lidah lah aku nak sebut. Lama tak dengar ucapan politik ni. So geng-geng ni, kawan-kawan aku ada semua kan, yang mana depa-depa ni kami mula-mula start foto. Ambil gambar Marco, ambil macam-macam ni kan. Tu modal kan dulu kan. Kali kami mula buat gambar-gambar berbentuk orang kata orang tak faham ni. Korang-korang fine art ni. Berat ni. Jenis ada testament semua benda, ada macam filosofi ke apa semua benda, kat situ ada falsafah dia. Kena cahaya. Patut kena macam ada post. Aku biasa aku sendiri jadi macam ni pacak kamera ni. Aku sendiri jadi model macam ni besar weh.
Sungguh weh. Aku nak cut video ni nampak pocong lah dia buat gitu. Tapi betul. Buat lepas tu black and white gambar. Kita sendiri tak pakai baju weh, pakai apa semua. Pelik weh orang tengok macam tu, orang kata ni macam ni tak boleh dekat rakyat. Dah art tu kalau orang tengok, orang tak boleh tanya orang lain, dia tak dapat jawapan. Ya, tak dapat jawapan. Betul. Memang kepala tahu cakap. Ya, semoga gambar-gambar tu tak dijumpai oleh orang lah. Tapi ada orang juga memang bila tengok dia pun buat kepala tahu tau. Buat kepala tahu. Dia buat kepala tahu. Dia buat macam cik, ini macam ni jadi. Gambarkan kesedihan. Padahal kita tak masuk macam tu kan. Tapi kita bila orang cerita kita ya. Nak jaga hati dia. Jaga hati kita ya. Weh, tapi betul. Dah start hari tu kami buatlah grup GYP ni, maka kami berkembang daripada mula foto betul ada kawan-kawan aku yang memang buat painting. Sampailah ni berjaya lah buat painting lah, buat apa macam-macam. So kami buat music. Kami combine lah sebab pasal tu jadi Genuine Philosophy tu. So kami buat exhibition. Kami buat exhibition, street exhibition. Street exhibition ni buat pasal masa tu dekat Penang ni dia macam kami banyak student-student SM lah yang join ni juga kan. So pasal dia tak ada seni ni tak diangkat tau kat Penang tau masa tu kan. So kami meletakkan guna karya-karya anak muda ni buat kan Gen Youth tu Gen Y sebenarnya GYP Gen Y tu kita lah kan. So best tu kita bawa, lepas tu nak mengembalikan zaman-zaman macam abang-abang kita dulu bila pasang orang kata pacak buat exhibition ni, tiba-tiba majlis mai kita nak kena packing lari semua kan. Tapi harap tak pernah kena pun. Kita duk anggapan je tu tak mai pula, orang pula mai jadi ramai syok. Kami pernah buat exhibition kat Queens Bay. Semua memang dahsyat ah exhibition. Lepas tu kami antara yang kami pernah buat lah Catch Us If You Can. Bahasa Jawa lagi. Catch Us If You Can tu maksud kami masuk dalam bah. Kami exhibit dalam bah Lepas tu berhenti pula kat satu checkpoint. Dulu zaman tu hampa pernah dengar Jabberwocky. Jabberwocky ni geng yang breakdance ni kan. So depa menari dekat dalam train dekat New York semua. So kita ambil inspirasi pada Jabberwocky tu. Buat exhibition dekat dalam bah. Lepas tu turun kat macam contohnya dekat mana-mana kat Komtar ke kami turun. Lepas tu kami sambung pula buat exhibition kat tepi jalan. Lepas tu pergi sampai orang nak follow exhibition kami, orang kena mic kat tempat ni. So kami naik bah. Ada konsep-konsep yang kita buat. Macam-macam lah. Kepala tahu lah orang kata kan. Lepas tu sahabat-sahabat aku ni cerita dia Mei 2010 tu pun juga GYP ditubuh 2009. 2010 dah minat aku, tak sangka aku minat menentang ni kan. Aku sambung art design kat Unicel. Jalan tu juga. Aku sambung kat Unicel. So sambung daripada Poli tu pergi Unicel pula. Ini balik ke Unicel lah. Buat art design pula. So buat ni memang minat lah. Ni minat. Nah habis lah je. Lepas tu masa tu kan habis lah je. Lepas tu pasal markah kita yang jadi bini kita pula masa tu kan. Daripada situ. Dia mengaji tinggi. Dia master USM lah apa, biologi apa semua benda bini kita lah ni lah kan. So kita pun takkan nak berhenti kat situ kan. Kita pun nak ligan bini kita kan. So nak ligan markah kita masa tu kan. Mesti nak kena ada pendidikan kemas lagi kan. Lepas tu nak ada So sambung mengaji Unicel. Buat design. So buat dalam foto, buat dalam grafik semua benda ni kan. Kat situ memang power lah. Kan? Dia sendiri tu. So tapi memang dahsyat pun kita tu. Share! Sebab apa? Sebab ada darah seni tu. Kat situ lah mula-mula terjemahnya darah seni tu juga. Terjemahnya darah seni tu. Maka memang kita punya pengkhususan pun memang kita lebih kepada fine arts kan. Kita punya ataupun kita punya cabang yang kita lebih minat lah fine art ni. So lepas tu dan fine art ni dia memang kena ada Allah Akbar kita panggil apa lupa pula. Tapi dia orang panggil description lah. Dia kena ada pernyataan. Sebab kita tak boleh buat fine art tanpa ada pernyataan apakah itu karya kita tu. Dia kena ada tulis macam tu kan. So kita description. So kita buat lah. Then evolve daripada tu graduate. Bila dah graduate ni Alhamdulillah Tak apa. Kata ni betul-betul first podcast aku betul-betul belahak dalam Elok lagi kita cut tak lagi. Kita rehat seketika. Habis sikit. Jadi cerita then aku menikah masa aku tengah mengaji.
umur pasal sambung balik tu 2012 lah. Aku tak ingat aku 2012 umur apa. Teruk tu. Berapa? 2012? Tak tahu. Ish, aku macam 2012 tolak 1986 26 tahun. 26. So aku nikah masa tu. Bini aku sebayar aku lah. Hak ni kan cerita yang USM kan. Nikah lewat sikit pada aku. Aku 25. Oh, tahun 25. Aku menikah 26 tapi masa tu kami tengah mengaji lah. Tengah mengaji, aku tengah mengaji. Tapi arwah mak kita ada ni, tapi arwah mak tolong tok semua tolong masa tu kan. Depa pun tok. Tapi itulah orang kata kuasa Allah lah. Pasal apa? Masa tu nak menikah sangat pasal tok yang takut usia dia usia dia tak ada. Tak ada tengok. Dia nak tengok cucu lah, dia kata apa semua benda, dia teringin nak tengok ada cicit semua kan. Dia nak tengok cucu, dia nak tengok cicit kan. Pasal aku belah tok aku orang hitam ni kan, kita sulung. Kita cucu jantan sulung. Sorry, cucu sulung. Palawai waris lah orang kata kan. Lepas tu jadi bila cucu jantan sulung ni dia nak tengok lah kita kan. Sekali arwah mak yang tak ada dulu. Tok tak ada sampai lagi. Alhamdulillah tok panjang usia. Arwah mak tak ada. Tapi saya ni cerita pasal itulah. Lepas tu jadi nak hadis tu. Sikit. Maka aku habis graduate tu, initial ni buat design tu, first kerja aku adalah wartawan. Oh, start dengan wartawan tu. Mula-mula sebelum wartawan aku kerja dengan, aku sambung daripada internship aku dekat sebuah agensi nama dia Red Bullets. It's a Chinese agency. Tak cakap bahasa Jawa. Cacah dia. Macam itu si laki bini. Julian Oh dengan Caroline Chan. So depa ni aku dapat kerja kat situ, aku timba ilmu kat sana. Depa husband and wife belanjing tu. Aku setiap hari balik samak semua benda kan. Tapi banyak benda yang aku memang nak belajar dengan depa sebab karya depa ni kat Red Bullets ni betul-betul jenis depa buat fashion, depa buat advertisement, depa buat macam-macam kan. Tapi depa karya depa ni betul-betul yang sebab depa buat untuk Hanger Magazine dan depa buat, kami macam sepanjang aku kerja dengan depa pernah buat ads untuk Cadbury, untuk HTC, semua benda ni kan. So karya depa ni yang aku tengok betul-betul lain. Depa orang kata contemporary arts. Lepas tu memang depa bawa arts lah. Depa bukan, contohnya bila depa ambil fashion sebab Hanger Magazine juga, dia bukan jenis macam fashion yang normal masa tu. Dan cerita JYP zaman tu juga, waktu yang dulu ni kami duduk bawah ni, kami benang bawah kuku besi. Aku memang rapat kan tu, kenal dengan kuku besi, rapat dengan arena-arena ni semua benda buat arts lah zaman tu. Kuku besi buat baju, buat brand semua. So daripada tu kita minat-minat, kita sambung. First kali tu adalah Red Bullets. Lepas Red Bullets tu baru aku masuk kerja wartawan. Wartawan mana? Wartawan dekat Malaysia Gazette. Okey, kita cut dulu. wartawan di Malaysia Gazette. Saat lagi kita akan sambung wartawan di Malaysia Gazette di part 2. Kita berehat sebentar. Berjumpa sebentar lagi. Wakil